daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, kami ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perang. Walaysa lana syai'un. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami ni orang susah, apa pun tak ada. Faqulna, kami kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala nastakhsi, boleh tak boleh kami nak khasi diri kami. Khasi maksud dia nak memandulkan diri supaya kami jadi orang yang tak ada nafsu pada orang perempuan. Kerana mereka ini adalah sekumpulan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang hidup susah, miskin, yang sekira-kira kalau nak menikah tak mampu. Duit tak ada, nak menikah macam mana? Jadi penyelesaian kepada duit tak ada tapi teringin nak menikah,